Weh, korang. Awak, korang tahu tak aku ada game PES? Game apa tu? Betul. Game pasal virtual tapi dia macam ceramah. Tapi bukan ceramah macam ceramah yang selalu kita tengok kat TV. Dia best. Yang orang selalu argue dekat TikTok tu ke? Ya. Tapi benda ni pasal AI yang dia macam interesting. Ya betul, selalu aku dengar juga kadang-kadang aku macam tak mau clear lah AI tu. Ya weh, dia pasal AI tapi dia bagi penerangan pasal Islam. Dia tak klise tau yang kita macam kadang kita akan rasa bosan. Tapi benda ni bagi kita interesting. Best lah. So aku rasa macam korang pun mesti seronok nak dengar. Oh, AI ni boleh dengar ke apa yang kita bincang ni? Ya Tika, yang macam AI tu boleh dengar. Oh, jom kita try nak. Okay, jom. Jom. Okay, game ni kita main kat tab aku tau. Okay. Selamat datang ke permainan tawasul. Perhatian, AI virtual boleh mendengar perbualan anda. Wow, menariknya. Level 1. Apakah maksud tawasul? Faham tawasul ni, tapi kita ni macam berdoa kepada Allah tapi guna keadaan perantara. Ya, memang macam tu. So daripada tawasul ni kita berdoa tapi melalui kedudukan Nabi, orang yang soleh ataupun amal baik. Tapi bukankah kita berdoa dekat Allah baik? Memang betul, berdoa dengan Allah tu lebih baik. Tapi umpamanya kita ada perantaan. Macam contoh kita nak jumpa menteri, kita kenalah jumpa asisten dia dulu, barulah sampai jumpa menteri. Macam itulah juga tawasul ni. Kita berdoa melalui keberkatan orang yang soleh. So sampai kepada Allah. So kita tak minta dekat Nabi lah kan? Bukan? Bukan, ni macam kita ni macam tetap kena minta kepada Allah lah. Betul? Betul, jawapan yang baik. Level 1. Tawasul bermaksud mendekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan yang diizinkan, bukan meminta kepada makhluk. Dalam Aswaja, tawasul difahami sebagai wasilah, bukan ibadah kepada selain Allah. Perbezaan fahaman bermula apabila definisi ini disalahertikan. Level 2. Apakah maksud istighasah? Ni pun aku selalu juga dengar orang argue. Istighosah ni dia minta tolong dalam kesusahan. Tapi ada orang kata kalau kita sebut Nabi ni macam syirik, betul ke? Itu cuma salah faham. Istighosah ni pun kita tetap minta pada Allah. Betul, macam sakit. Macam bila kita sakit, kita pergi jumpa doktor, tapi kita tetap berdoa kepada Allah. So, doktor tu sebagai macam wasilah lah. Oh, jadi doktor ni macam wasilah ke? Exactly. Correct. Betul, jawapan yang baik. Level 2. Istighasah bermaksud memohon pertolongan ketika kesempitan. Dalam Aswaja, Allah tetap tempat bergantung, manakala penyebutan Nabi atau Wali hanyalah sebagai sebab, bukannya tujuan. Isu timbul apabila niat disalahfahami. Menyebut Nabi atau orang soleh tidak menjadikan seseorang syirik selagi yakin Allah sahaja yang menolong. Level 3. Siapa yang benarkan tawasul melalui Nabi? Ni aku rasa penting. Sebab siapa sebenarnya yang kata kita boleh bertawasul? Aku ingatkan para sahabat dan juga tabi'in lah. Rupanya mereka pun amalkan konsep ni juga. Betul. Lebih daripada tu. Ada 4 mazhab yang membenarkan kita tawasul. Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki. Semua tu bukankah ada yang kata tu bid'ah? Salah faham tu. Ada golongan tertentu je. Macam contohnya Wahabi lah. Dia cakap, dia orang ni kan cenderung dia tak setuju. Dia orang cakap benda-benda tu macam syirik. Walhal tetap niat kita pada Allah. Jadi sebenarnya kita boleh ikut solat, tapi kena yakin Allah yang bantu. Betul Dina, yang diminta tu tetap Allah. Tapi Nabi atau Wali dia ni macam perantara, wasilah. Kalau kita ni niat betul, tak syirik lah. Oh, jadi kita ikut aswaja lah. Seimbang, ikut nas, ikut fiqh tapi tak ekstrim. Ya, itulah sebabnya kalau bila kita faham konteks sejarah dan hujah ulama' ni, kalau salah tafsir barulah orang kata kita ni syirik. Aku rasa aku faham sikit. Wasilah tu macam medium je, tapi Allah tetap sumber segala pertolongan. Betul? Jadi siapa yang benarkan kita tawasul? Tak mazhab lah. Correct. Betul, jawapan yang baik. Level 3. Aswaja mengharuskan tawasul melalui Nabi kerana baginda
memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Namun, doa tetap ditujukan kepada Allah, bukannya kepada Nabi itu sendiri. Ulama 4 mazhab bersetuju selagi niat tetap kepada Allah. Ini adalah perbezaan antara wasilah dan penyembahan. Level 4. Wahabi anggap tawasul dengan Nabi sebagai Ni kita kena cakap hati-hati. Wahabi ni cenderung menolak tawasul, tapi ada juga mereka menganggapkan benda tu syirik. Mereka faham tawasul ni meminta bukan kepada Allah. Tapi ni orang yang buat tawasul tu lain kan? Tu yang selalu orang tak ambil kira. Correct, betul. Jawapan yang baik. Level 4. Golongan Wahabi menganggap tawasul dengan Nabi sebagai bid'ah ataupun berpotensi syirik kerana mereka memahami doa secara literal. Bagi mereka, menyebut nama Nabi dalam doa seolah-olah meminta pertolongan kepada makhluk, walaupun niat sebenar permohon adalah kepada Allah. Namun, menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, ini adalah kekeliruan konsep. Tawasul bukan berdoa kepada Nabi, tetapi berdoa kepada Allah dengan menjadikan Nabi SAW sebagai wasilah kerana kemuliaan baginda di sisi Allah. Perbezaan ini berpunca daripada metodologi memahami nas. Wahabi secara literal dan berhati-hati melampau, manakala Aswaja secara kontekstual berpandukan sejarah, fiqh dan amalan salaf. Level 5. Kenapa Wahabi tolak tawasul? Alright, ni agak tricky sikit lah. Aku rasa geng Wahabi ni tak faham apa tu tawasul. Betul tu, aku pernah je baca kadang-kadang ni mereka faham aku ada hadis tu secara literal. Jadi bila kita berdoa ni kadang-kadang mereka tak sebut pun Nabi ataupun wali. Tapi masalahnya niat kita tak Allah kan? Wahabi ni nampak macam wasilah tu macam minta terus pada makhluk. Jadi mereka salah faham je ke? Ya Dina, Wahabi ni dia faham dengan prinsip Zat Zara'i, di mana dia menutup segala jalan yang membawa kepada kesyirikan. So diorang ni macam tak percayalah dengan tawasul ni. Oh, baru aku faham. Perbincangan yang baik. Betul. Level 5. Sebahagian Wahabi menolak tawasul kerana bimbang ia menyerupai syirik. Mereka memilih pendekatan pencegahan, iaitu Zat al-Zara'i. Perbezaan ini berpunca daripada kaedah memahami nas, bukan niat menyesatkan umat. Level 6. Bilakah tawasul menjadi syirik? Ini soalan penting ni. Ya betul. Tu kalau jadi syirik. Kalau jadi syirik, kalau dia meminta sesuatu benda tu dengan yakin dekat benda lain selain daripada Allah. Atau kita kalau minta makhluk ni sebagai Tuhan ke? So selagi yakin yang Allah yang akan bagi, kita tak syirik lah kan? Betul tu. Fikir baik-baik. Level 6. Tawasul hanya menjadi syirik jika seseorang yakin makhluk memberi kesan sendiri tanpa Allah. Jika keyakinan tetap bahawa Allah Maha Berkuasa, maka ianya bukan syirik menurut Aswaja. Segalanya kembali kepada niat dan akidah. Perbezaan utama ialah niat dan kefahaman. Wahabi cenderung literal, Aswaja pula melihat konteks dan tradisi ulama. Level 7. Adakah ziarah kubur berkait dengan tawasul? Benda ni pun selalu jadi isu. Ziarah kubur sunnah kalau doa tetap pada Allah. Jadi dia dibenarkan ke? Masalah ni jadi bila orang generalize semua sebagai salah. Maybe ni pasal tabaruk kot. Tak apalah. Jom kita next tengok AI ni tengok. Ni kita apa yang dia explain. Macam makin serius je. Hati-hati. Level 7. Jangan salah faham. Dalam Aswaja, ziarah kubur bertujuan mengingati mati dan mendoakan si mati, bukan menyembah kubur. Sebahagian ulama membenarkan tawasul ketika ziarah, manakala Wahabi menolaknya kerana bimbang berlaku keterlaluan. Sekali lagi, perbezaan ialah cara memahami amalan, bukan asal tujuan. Level 8. Siapa lebih hampir kepada prinsip wasatiyah? Kalau ikut aku, Aswaja ni yang lebih wasatiyah. Sebab dia tengah-tengah. Dia tak terlalu literal tapi taklah terlalu ekstrim. Contoh, boleh guna Nabi dan Wali sebagai wasilah, tapi niat tetap pada Allah. Betul tu. Mereka ni macam guna pendekatan ilmiah.
ilmiah, sejarah dan juga fiqh mutabar. Jadi tak tolak amalan salaf, tapi tetap pastikan prinsip tauhid ni tak tercemar. Kalau Wahabi ni dia terus sangat. Semua dia terus tolak. Nak pastikan benda tu tak syirik. Tapi kadang-kadang tu sampai ekstrim, sampai tak ambil konteks sejarah dengan realiti masyarakat. Jadi Aswaja ni lebih fleksibel lah, tapi lebih disiplin. Betul tu, Aswaja mengamalkan keseimbangan. Contohnya macam menjaga keesaan Allah, tawasul sah bila niat tu betul. Jadi berdasarkan sunnah salaf ni dia macam ulama mutabar. Wahabi pula takut syirik lah, jadi orang tu macam rigid semua perantara. Betul? Sebab aku rasa Aswaja ni yang lebih wasatiyah, yang lebih hampir dengan prinsip wasatiyah tu. Perbincangan yang baik. Bentuk level 8. Wasatiyah bermaksud sederhana dan seimbang. Aswaja sering dilihat lebih wasatiyah kerana menggabungkan nas, akal dan tradisi ulama. Namun, Wahabi pula menekankan kesederhanaan dengan cara menutup jalan yang boleh membawa kepada kesesatan. Kedua-duanya mahu menjaga agama tetapi melalui pendekatan yang berbeza. Level 9. Status tawasul menurut Aswaja dan Wahabi. Aswaja cakap sah selagi niat tu hanya kepada Allah. Nabi dan wali pula sebagai wasilah. Betul tu. Contohnya macam kita doa kesihatan. Kalau kita sebut Nabi ni sebagai perataan supaya doa ni lebih dekat. Tapi Allah ni tetap mampukan doa kita. Jadi semua ulama mutabar ni dan juga 4 mazhab pun benarkan. Tapi dalam sejarah sahabat pun ada tawasul kan? Betul tu. Contohnya macam Maktum. Nabi ni doakan dia ni sebagai pertaraan kepada Allah. Itulah cara Aswaja bagi pengiktirafan amalan salaf. Betul tu. Aswaja ni iktiraf tawasul tu melalui Nabi, wali dan amalan baik. Manakala Wahabi ni dia memang tolak tu. Dia memang tolak tawasul tu sebab dia nak elak kemungkinan syirik dan cakap benda tu bid'ah. So perbezaan Wahabi dengan Aswaja ni, Wahabi ni agak ekstrim sikit, tapi Aswaja ni seimbang. Faham. Correct. Betul. Jawapan yang baik. Level 9. Rumusan level. Menurut Aswaja, tawasul harus dan dibenarkan selagi tidak bercanggah dengan tauhid. Menurut Wahabi, tawasul tidak digalakkan atau ditolak kerana tiada contoh jelas menurut kefahaman mereka. Ini menunjukkan perbezaan manhaj, bukannya perbezaan iman. Level 10. Apa impak pendekatan mengenai tawasul? Kalau Aswaja ni, impact dia masyarakat boleh amal doa tu dengan wasilah, kekal ikut sunnah dan tauhid tetap terjaga. Betul tu. Pendekatan Aswaja ni juga bantu kita elak salah faham. Sebab kerana ulama ni macam terangkan niat, hukum dan juga konsep tawasul. Jadi orang ni macam lebih confident untuk khusyuk dalam doa. Wahabi pula ni, impact dia orang takut nak guna tawasul langsung. Walaupun niat kita tu betul, kadang orang jadi rigid tau. Orang macam kurang adapt dengan realiti masyarakat dan boleh buat generasi jadi confused. Maksudnya Aswaja tu praktikal lah, Wahabi tu straight. Betul tak? Aku faham dah. Best lagi ni, banyak isu yang dapat kita bincang. Betul kan? Best kan dia ni? Best. Tak sia-sia aku tunjuk kat korang. Betul tu. Perbincangan yang baik. Level 10. Final stage. Pendekatan yang terlalu keras boleh melahirkan mudah menghukum, manakala pendekatan yang terlalu longgar membawa kepada kelalaian. Ilmu sepatutnya melahirkan faham, bukannya benci. Pendekatan akidah membentuk psikologi umat. Perbezaan tidak seharusnya memecahkan umat. Honestly, aku rasa game ni bagus lah buat kita banyak berfikir benda yang betul. Isu agama ni sebenarnya boleh dibincang dengan tenang. Asal kita ada ilmu dengan adab. Baguslah. Okay, bukanlah semua pendapat tu sesat.
Yang paling penting kita tak boleh mudah mensyirikkan. Kita kena kaji dulu setiap benda tu supaya kita tak menjatuhkan, senang-senang menjatuhkan hukum lah. Macam tu. Faham. Okay. Nanti next time kita main game lagi. Boleh juga. Boleh juga ni.